Jadi menabung kena paksa ni. Jangan tunggu duit lebih. Memang tak akan sampai bila-bila, tak akan duit lebih. Okey, kenapa saya obses cerita tentang emas tuan? Banyak orang bila menabung, dia menabung dalam akaun bank, ASB, tabung haji. Okey, bagus tuan. Tapi menabung katalah 500 bulan, 10 bulan 5,000 kan? Ada 5,000 dalam akaun bulan ke-10. Majoriti tak ada. Sebab apa? Tuan-puan gunalah teknik apa sekalipun, bila nampak duit rasa nak belanja. Betul tak? Tapi berbeza dengan emas. Emas tak ada. Naluri kita pada emas bukan untuk dibelanja. Naluri kita pada duit memang untuk dibelanjakan. Bahkan duit kertas tuan-puan, dia dicipta memang untuk memudahkan kita berbelanja. Memang itu tujuan dicipta duit kertas. Kalau tuan-puan tahu sejarah macam mana tercipta duit kertas, supaya kita mudah berbelanja. Emas, naluri kita pada emas untuk disimpan, untuk dikumpul, tak nak keluarkan. Nak jual, harga naik nak jual, sayang. Nak pakai duit nak jual, tuan-puan tak akan jual kecuali kalau ada hal-hal yang penting dan mustahak.